Assalamualaikum, hai korang, selamat kembali ke YouTube channel Cik Marok TV. Okey, hari ni saya berada di spot, orang kata antara favourite spot saya, iaitu di sekitar Tasik Beris. Tasik Beris ada kat belakang saya tu. Okey, saya tengok air surut air agak surut jauh juga, tidak dekat kawasan belakang-belakang saya ni. Kalau korang tengok belakang-belakang ni biasanya dipenuhi air lah, tapi air surut menyebabkan dia agak jauh jugalah surut dia. So saya tak pasti saya boleh saut ikan ataupun tidak, tapi tak apa, saya tengok dulu. Mungkin target saya cari pokok-pokok air je lah dulu. Okey korang, jom kita tengok apa yang ada. Let's go. Air surut guys. Kalau tidak dia sampai ke sana air dia, selalu saya akan saut dekat sekitar sini. Tapi air dia surut sampai ke sini menandakan sekarang ni kita berada di dalam musim kering. Jadi air tasik pun berkurangan lah. Kalau tidak ni kawasan-kawasan ni semua ni air ni. Tapi air surut menyebabkan jauh juga tanah dia. Okay guys, okay, dekat tebing-tebing ni ada banyak pokok air. Jadi saya akan ambil dululah sikit pokok air untuk saya letak dalam akuarium saya. Saya suka ambil pokok air jenis ni. Yang jenis ni sebab ikan suka makan pokok ni. Jadi saya akan ambil sikit bawa balik lah pokok ni guys. Saya tak pasti ni pokok apa. Kalau korang tahu, korang boleh komen kat bawah. Tapi saya memang selalu ambil lah pokok ni kalau dekat tasik ni. Ini pokok dia guys. Ok guys, ok, ni saya dapat satu lagi spesies yang common juga, pokok air. Yang ni pun cantik juga kalau kita letak dalam akuarium kita. So saya bawa balik sikit je lah. Selonggok macam ni jadilah. Ok guys, saya nak cuba saut dulu. Saya bawa saut ni. Saya nak cuba saut dekat belakang sana. Jomlah kita tengok kot-kot kita boleh dapat apa-apa ikan ke. Let's go. Ok, hari ni kita punya kakak Mocha, teman kita. Hati-hati jalan. Tengok-tengok tu ada tanah lembut. Jalan hati-hati. Jom kita saut dekat tepi-tepi tu. Tengok di sebalik pokok-pokok air tu berkemungkinan akan ada apa-apa ikan. Let's go. Air surut jauh guys. Dia pandangan dia agak berbeza sikit lah. Alright. Okey, seperti yang korang lihat, kita adalah dapat beberapa ekor udang saja. Memang tak ada apa sangat lah, sebab banyak orang kata pokok air yang penuh sangat kat tepi-tepi tu. Kalau saya saut pun memang ada udang je lah. Macam ni je lah yang ada. Dengan tanah lembut. Sebab kata Mocha, ikan setakat ni memang tak ada lah. Ok guys, saya akan cuba saut lagi 2-3 kali, tengok. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita boleh wrap up dan balik lah. Ok guys. A few moments later. Ok guys, saya dah cuba saut 2-3 kali lagi. Nampaknya tak ada apalah, melainkan udang-udang je. Ikan pun
ada mosquito fish sikit. Lepas tu kepala timah macam tu je. So saya lepaskan semula. Jadi saya pun tak larat dah nak sahur lagi. So kat sini kita stop dekat sini je. Tengoklah kalau saya ada jumpa mana-mana spot lagi, mungkin saya singgah. Kalau tak, kita tunggulah episod Jom Sok Ikan yang akan datang. Okay guys, kita jumpa lagi. Bye. Alam. Okay, bye.